Ayah, masak apa tu? Hari ni kita masak sup sayur campur cendawan. Mula kita panaskan minyak, kita tumiskan bawang putih sampailah dia naik bau. Lepas tu kita masukkan sos tiram, kita gaulkan dia sampailah dia semati. Lepas tu masukkan sos ikan, tumiskan dia untuk seketika. Lepas tu masukkan carrot dengan batang brokoli, kita masakkan dia seketika. Lepas tu masukkan air mengikut sekadar masing-masing. Masukkan brokoli dengan batang sawi. Lepas tu kita masukkan cendawan. Kita masakkan dia sampailah dia mendidih. Dah mendidih, kita boleh perasakan dengan garam. Lepas tu kita masukkan sawi. Lepas tu kita perasakan dengan sebut lada hitam, sebut lada putih. Kita masakkan dia untuk seketika. Lepas tu kita boleh masukkan air bancuan tepung jagung. Lepas tu kita gaulkan dia sampailah dia sebati. Lepas tu boleh masukkan cube hati ayam. Lepas tu kita masukkan minyak bijan. Kita gaulkan dia sampailah dia sebati. Dan kita masakkan dia sampailah dia naik bau. Bila semua dah masak, rasa pun dah okey, makanan siap untuk dihidangkan. Dah boleh makan bersama nasi yang panas atau makan begitu saja. Jom makan.